hari ni satu sesi khas. Kita akan bersama dengan salah seorang daripada panel kita, Dr. Saiful. Dr. Saiful daripada Fakulti Mekanikal. So kita akan berborak panjang, mengupas apa yang ada dekat fakulti kita. Di samping kita nak perkenalkan juga program-program, secara khususnya program pengajian sarjana secara research dan juga program postgraduate studies yang ada di Fakulti Mekanikal, secara khasnya UMPSA secara umumnya. Okey, baik, mungkin saya perkenalkanlah Dr. Saiful. Dr. Saiful, Dr. Saiful kita ni orang lama jugalah. Tahu apa? 2013 saya masuk. 2013. 2013 ni berapa tahun lah dengan sekarang ni? Baru 12 tahun lah. Tak ada. 12 tahun ni satu masa yang panjang sebenarnya. 12 tahun ni banyak benda yang telah dipelajari. Bukan kita academician ni, kita bukan setakat mengajar, tapi kita juga belajar di sini. So saya ingat 12 tahun tu satu duration, satu masa yang panjang. Dr. Saiful, mungkin kita nak perkenalkan diri sendirilah. Dr. Saiful sendiri, mungkin boleh cerita sikit background. Mungkin daripada ramai nak tahu ni. Daripada sekolah sampailah ke sekarang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Madya, Dr. Hafizi. Kan saya rasa tak tahulah, mungkin ini kali terakhir kita jumpa dia sebagai Profesor Madya. Lepas ni dah jadi full professor kan. Okey, jadi kita bersama ni, saya ucapkan terima kasih lah kerana memberi saya peluang kan. Saya macam Dr. Hafizi kata, kita belajar lah. Dan dalam tempoh ni sebenarnya pembelajaran tu bukannya secara sebab saya pandai saya boleh belajar dekat sini lah. Bagi saya benda ni dia masih lagi dalam ada sentuhan divine intervention lah kan. Divine intervention, sebab kita pun tak tahu macam mana zaman dulu tu banyak benda yang sebab kita buat sesuatu tu dengan baik, maka kita dapat pergi seterusnya lah kan. Saya asal Terengganu, orang Terengganu lah kan. Orang Terengganu, memang membesar berlahir di Terengganu, sekolah pun di Terengganu. Saya nak cerita kalau divine intervention ni lah Dr. Hafizi saya sekolah menengah lah, sekolah menengah divine intervention. Saya macam, sebab saya minat bahasa. Okey. Tapi benda tu bukannya secara saya memang train tu minat bahasa lah. Tapi sebab kebetulan saya orang tua dia nak anak dia dulu kuat agama. Dia masukkan saya ke sekolah agama lah. Kan, belajar bahasa Arab. Lepas tu saya tak minat bahasa Arab ni kan. Tapi kebetulan saya berada dalam kawan-kawan yang baik. Pada tingkatan 3 tu ada pula ustazah yang baik untuk ajar bahasa Arab kan. Disuruh kita menghafal bahasa Arab. Saya jadi terpaksa belajar bahasa Arab tu dengan menghafal. Sampailah saya minat macam mana saya nak belajar bahasa baru. Daripada situ saya sambung ke MRSM. Kemudian saya sambung belajar di undergraduate di Germany. Ramai orang kata struggle nak belajar dekat Jerman. Tapi sebab saya ada asas tadi tu yang kuat belajar bahasa Arab tu, maka saya boleh dapat kuasai bahasa Jerman. Kemudian habiskan sepenuh pengajian dalam bahasa Jerman dalam kejuruteraan mekatronik dan mikrosistem. Kemudian kerja dengan syarikat Jerman sekejap, dan meneruskan pengajian di peringkat PhD lah di England. Tu titik tolak sebelum saya masuk ke UMPSA, dan kemudian mulalah proses pembelajaran sebagai akademik lah. Dah bahasa dah sekarang. Bahasa dah pandai. Kalau nak cerita tu lah. Saya belajar bahasa sebab masa form 3 tu saya daripada memang tak tahu apa-apa. Form 1 form 2 tak minat. Form 3 tu ustazah tu dia paksa kita hafal qit'ah lah, artikel dalam bahasa Arab. Termasuklah macam mana kita nak bercakap depan orang. Mak saya kata sampai saya termimpi. Sekarang saya ingat lagi. Akifu amamakum fi hadzal yaumil mubarak liulqiya alaikum al-qit'ah fawaid tahtal mawdu' fawaidul qiraah. Macam tengah tidur kan itu kan. Sekarang alhamdulillah lah bahasa Jerman, and then sedikit Spanish, Francais, lepas tu
Basically itulah 4-5 bahasa yang apa yang Mungkin saya lupa kot bahasa programming. Itu kan, itu lagi lah bahasa programming, natural language program sekarang kan, LLM large language kan. Daripada bahasa manusia ke bahasa komputer. Betul kan. Dia last sekali kalau tu kita komunikasi lah kan, macam mana kita nak berkomunikasi dengan sekeliling kita. Tu lah. Ada lagi kecik Kelantan boleh. Kecik Kelantan boleh. Terengganu of course lah kan. Itu insya-Allah universal lah bahasa ni kan. Itulah. Oi. Ini kalau saya bawa Dr. Saiful ni pergi mana-mana memang I think dia boleh adapt di mana-mana pun. Sebab I think the most important is kalau kita di mana-mana pun bahasa tu paling penting. Betul. So how to communicate with people kan. Okay. So itulah Dr. Saiful. Dia boleh bahasa lah. Boleh. Lepas tu kalau kita cerita pasal yalah tu background belajar di universiti sampai universiti di England. Dalam bidang apa yang Dr. Saiful ni daripada bahasa lah kan. Sampai sekarang ni apa? Okey, tu saya kata saya masa saya menengah rendah tu subjek yang paling saya tak suka ialah KHB, kemahiran hidup bersepadu. Sebab saya masa tu bukan hands on guy lah kan. Saya lebih kepada artistik ke nak pergi ke bidang tu lah. Tapi divine intervention bagi saya masuk MRSM. Start situ baru saya terdedah kepada engineering lah. Dan saya masuk engineering, kemudian lagi masa tu gawat kan, tiba-tiba dia tercampak ke Jerman kan. Jadi lepas tu bila di Jerman tu dia mula untuk menggabungkan antara mechanical dengan elektronik. So dari situ saya start buat mechatronics lah. Saya kejuruteraan mechatronik dan precision engineering. Kejuruteraan lah kan. Precise machining, small machine. Small. Jadi saya start dari situ. Kemudian PhD pun dalam advanced manufacturing tu memang kita buat precise machining dengan bantuan mechatronic system lah. Itulah kalau kita nak achieve sesuatu yang besar, human can do it. But for small things, I think computer need to help us. Betul. Sensor lah, komputer dan sensor kan. Itulah komputer sensor. Tu bidang Dr. Hafizi lah kan. Macam mana nak convert daripada physical punya parameter tu kepada benda-benda yang boleh digital kan. Betul. Kalau zaman sekarang kita melihat dari sudut lah, I think our country also move to that towards the machine learning, all the digitalization kan. Not through pada automation. Betul. But before we going to that stage tu, kita perlukan sesuatu untuk kita convert physical world ini kepada digital kan, komputer tu. Benda yang boleh kira lah. Betul. Kan kalau kita sebut panas, sejuk, nak kira macam mana panas sejuk kan. Bengkok, tegak. Dan jadi kita kena ada satu benda yang measurable lah. Dan itulah proses pembelajaran yang kita lalui Dr. Fizi kan. Dr. Fizi sampai Australia saya dengar nak faham dia tu kan. Itulah. Saya ingat betul saya ingat kalau kita nak sebut pasal macam mana kita nak acquire the knowledge tu, saya pun sampai ke Jerman, sampai ke UK untuk acquire that kind of information. Tapi bukan tak ada kat Malaysia, ada. Cuma we looking for the new perspective. Kalau kita berada di luar, nampak perspektif berbeza. Betul. Expertise pun berlainan kan. Setuju. Dan Dr. Saiful mungkin Dr. Saiful tak maklum ke tadi, Dr. Saiful baru balik daripada Australia untuk kita nak kata second stage of learning kan. Betul. Dah habis PhD, kita dah kerja, dah bagi lecture, dan sekarang Dr. Saiful pergi balik di Australia. Betul. Dah 3 negara. Jerman, UK, and now 9 months, almost 1 year, isn't it? Almost 1 year. 1 year di Australia. Mungkin Doktor boleh cerita sikit di Australia tu Doktor buat apa? Okey. Yang saya buat balik bulan 12 tahun lepas, saya pergi bulan 2 kan, dalam 9-10 bulan lah. Kan saya pergi sebagai visiting scholar. Tapi saya tinggalkan UMP ni sebagai sabbatical lah. Kan visiting scholar memang kita pergi untuk buat penyelidikan. Macam Dr. Hafizi kata tadi, basically teknologi ni bukan tak ada kat Malaysia kan. Cuma kita buat
dalam bentuk benda yang dah di hujung. Okay. Kita tidak melihat itu macam mana dia closed loop system lah, daripada pembangunan kan, sampailah dah deploy. Kemudian macam mana kita nak dapat balik daripada yang kita deploy tadi, dari sudut kita nak tambah baik, dari sudut kita nak integrate dengan sistem-sistem yang baru, yang itu mungkin kita belum sampai ke situ lah, sebab tiada keperluan. Kalau Dr. Hafiz cerita tadi lah, macam kita mungkin boleh pergi kepada AI kan. Kalau secara asasnya kenapa nak pergi nak tahu sampai AI ni kan. Sebelum dia tak cukup ke dengan kita punya IR 4.0 kan, dengan kita dah ada big data, kita dah ada 3D printing dan sebagainya. Soalan akhirnya ialah, adakah sistem itu satu sistem yang dah close, yang mana kita boleh tambah baik apabila kita dapat output daripada sistem tadi. Betul. Kan. Jadi di situlah ada AI lah. AI ni kalau saya boleh analogikan, macam 1000 tahun lepas lah contohnya, yang mana kita melihat celik huruf. Pada waktu tu masyarakat tidak perlu pun celik huruf. Kebanyakan masyarakat buta huruf. Betul. Celik huruf itu tidak diperlukan pada waktu tersebut. Dan mereka yang boleh membaca ni hanyalah pendeta ataupun rahib-rahib di gereja lah. Kan. Jadi apabila datang satu kitab, datang satu manuskrip, maka yang boleh membaca ini ialah rahib-rahib, pendeta ataupun anak-anak raja lah. Kan. Jadi benda yang samalah berlaku pada hari ini. Okay, celik AI ni dia tidak lagi berada di dalam masyarakat secara keseluruhannya. Sebab masyarakat kita cuma perlu jadi end user saja. Kalau kita nak tahu, kita tanyalah saintis-saintis yang buat pasal AI. Dan yang menguasai foundation AI ni ialah company-company yang besar, orang-orang kaya sahaja. Kan. Jadi kita di Malaysia ni kita tak nak lagi invest duit untuk membuat sistem AI tersebut. Jadi pada hari ini kita melihat bahawa AI ni mungkin satu benda yang masih distant, samalah macam 1000 tahun lepas lah. Tapi lepas itu orang melihat dengannya kemampuan untuk celik huruf ini, maka masyarakat boleh menjadi kaya. Betul. Kan, masyarakat boleh lebih maju. Betul. Masyarakat boleh berkembang pergi lagi ke tempat yang tidak pernah mereka teroka sebelum ini. Jadi maka tu dia dah boleh buat peta dan sebagainya dengan celik huruf tadi kan. Jadi pada waktu ini itulah yang berlaku di dalam konteks AI inilah. Kan. Sekarang masih lagi dimiliki oleh saintis-saintis dan juga negara-negara yang kaya ni. Jadi kita ni masih lagi tidak dapat sepenuhnya sistem AI tersebut. Jadi sebab tu, tapi untuk kita jadi kaya, untuk kita jadi maju, untuk kita teroka tempat yang belum kita pernah teroka, maka kita perlukan AI ini. Dan itu insya-Allah yang kita nak tanam, nak instill lah, nak letak di dalam program-program akademik di dalam fakulti kita lah, Dr. Fizi kan, supaya kita ada lebih ramai orang yang boleh menjadi ejen-ejen untuk memperkayakan masyarakat kita dan komuniti kita, negara kita dan agama kita, insya-Allah. Itu tujuan fakulti menghantar Dr. Saiful ke Australia untuk belajar, bring back this technology and this knowledge. Kita akan spread out all these things. Betul. At least in the level of awareness. Dia panggil democratization of AI, supaya majoriti masyarakat dapat benda ni. Betul. Kita akan pergi lebih daripada DeepSeek dan juga ChatGPT lah. Sebab itu memang kita buat data, kita akan memperkayakan orang lain. Betul. Macam zaman dulu suatu pendeta, rahib-rahib dan juga tuan-tuan tanah ni kaya. Sebab kita masyarakat yang memperkayakan mereka bila kita guna dia orang punya kemahiran kan. Itulah back to that point that you raised tu. Maknanya dari sudut kita kena pergi keluar untuk bring back that knowledge, untuk pastikan knowledge yang berada di Malaysia ni in a closed loop lah. Betul. We try to put that everything in a closed loop supaya kita tak perlu lagi depend on outsiders. Betul. Saya ingat satu kes lah. Ni kes yang terbaru lah. Di sebuah negara. Sebuah negara yang terkenal. Yang dekat dengan kita, tapi dia ada satu structure yang mana structure ni memerlukan monitoring secara berkala setiap masa, dan pada masa dia bina structure tersebut, sensor system dia tu daripada luar, complete system. So dia beli the whole bulky system, everything, sampai I think starting daripada tahun tersebut, tahun dia beli, dia install sampai dah sekarang, saya ingat dalam mungkin dah 12 tahun 10 tahun lebih. So dia sampai limit lah.
especially on the system kan. Kalau kita window kan dah lama berkembang semua kan. Betul. So dia start dah tak boleh nak adapt dan tak ada siapa yang boleh buat maintenance. The only way that they do maintenance is actually by contacting the company itself lah, which is costing a lot, so that they try to find somewhere local untuk bantu dia. Tapi itulah local pun, sebab local sendiri pun tak ready dengan proper knowledge. Sebab kita dah macam terbiasa dengan user betul kan? Kita user. Saya pun cakap lah. So and then itu bila saya found out that one, I think this actually satu katakan necessary thing lah, kepentingan untuk kita, especially di universiti sendiri, untuk kita cuba turunkan ilmu itu, bukan setakat kita sebagai user je. Betul. Kita sendiri develop our own. Betul. Ataupun at least kurang-kurangnya kita boleh retrofit lah. Betul. Retrofit kita punya sistem. Betul. Bercakap pasal kita yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah kita sendiri ni, saya rasa itu satu benda yang besar sebenarnya. Okay, memang di fakulti itu hasrat kita lah kan, apabila universiti memperkenalkan banyak insentif-insentif untuk membantu penyelidik-penyelidik dan pelajar-pelajar, especially postgrad, untuk keluarkan produk kita sendiri kan. Kita ada made in UMP kan, kita ada seed money dan kita ada PDU dan sebagainya yang untuk membantu kita membuat solution kepada masalah kita sendiri. Dan ini sebenarnya sangat menarik apabila saya berada di Australasia lah kan. Kebetulan berada di Australia ni, kita berada hampir di hujung dunia. Di hujung dunia dia New Zealand. Kan? Dua negara ni dia jauh daripada semua negara-negara lain. Dan dalam waktu yang sama populasi mereka sangat kecil untuk negara-negara lain melabur di dalam negara mereka. Betul. Jadi macam mana mereka nak mengekalkan kompetensi negara mereka di dalam kerancakan ekonomi dunia. Jadi cara dia ialah apabila mereka beri banyak grant-grant kepada universiti-universiti utama mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Sebab mereka tidak boleh harap orang luar untuk bantu negara mereka kan. Jadi sebab saya tengok dari sudut keterjaminan makanan mereka sangat ke depan, dan in fact kita pun bergantung kepada mereka lah kan, import produk-produk pertanian mereka, horticulture dan sebagainya. Sama juga dari sudut kenderaan kan, kenderaan mereka ada sistem jalan mereka sendiri kan. Kalau Dr. Hafidh pun tak faham lah kan, macam mana antara benda yang paling simple, bila kita sampai ke simpang kan, walaupun tak ada kereta, bila dia ada tanda berhenti, kita kena berhenti 3 second. Tak boleh lepas kan. Jadi mereka kena buat sistem tersebut kan, supaya mereka dapat kurangkan road kills dan juga kurangkan kerugian yang berkaitan dengan kemalangan jalan raya. Jadi itu antara benda-benda yang mereka buat. Dari sudut regulation semua memang from Australian, New Zealanders, from the Kiwis to their own people. Jadi itu saya rasa satu benda yang penting, dan hasrat itulah kita dapat terjemahkanlah kalau boleh di dalam fakulti kita. Itulah yang sebut pasal peraturan jalan raya, saya teringatlah dulu saya kalau Dr. Saiful mungkin setahun di sana, lebih kurang. Saya di sana dalam 3 tahun lebih. So saya memang bekerja di sana part time sebagai jurutera lantai floor engineer. Saya ingat saya semua academician yang belajar di luar negara, memang saya rasa almost all lah dia pernah menjadi ini at least kerja-kerja part time ni di samping menjadi tutor. Tapi bila kita kerja macam ni, kita more involved with the local people, and kita banyak berjalan di jalan raya lah. So saya ingat speed limit di sana ialah 60. Itu paling tinggi lah. Biasa 50-30 aja. Sekolah 30. Agak-agak kalau orang Malaysia ni bawa pergi sana macam mana? Stres nak kereta, bukan stres. Tapi kita bila kita dah, for 3-4 months kita dah biasa dengan 60, kita rasa biasa. Kita dah get used to the ni. In fact, kalau kita bersorangan dalam jalan pun, kita akan remain with that speed kan. Dan saya ingat dia makin selamat. In fact, kalau kita pergi ke highways, I think the fastest can we move is 100. 100 kan? 110. Saya ingat dia saya rasa kalau yang tu 100
Saya 220 kan. Lebih kurang lah, sama macam Malaysia. Tapi orang takkan. I think I never seen people go beyond that speed limit. Kalau ada pun orang yang betul-betul yang memang stubborn punya orang lah, saya ingat. Tapi saya ingat tak ada. Betul. So basically they're living with the rules. Dan sistem yang dia ada tu menyebabkan kemudahan, keamanan pada kehidupan harian yang berlaku di sana lah. Itulah. In fact kalau saya balik pada cerita Dr. Saiful tadi berkenaan dengan teknologi luar tu, saya sendiri pun bila saya belajar di Australia tu, saya tertarik dengan satu knowledge sensor optical. Which is optical ni which is kita go beyond di teknologi conventional electrical based sensor kan. Jadi bila saya pergi sana tu, saya memang starting PhD proposal saya tu, saya go pada conventional electrical based sensor, acoustic emission sensor, based on piezoelectric piezoelectric sensor lah. Jadi bila saya pergi sana, saya nampak Petronas pun hantar spesimen dia di sana dan minta untuk guna teknologi fiber optic untuk measure something lah dekat dia punya spesimen tu. Dan I think why Petronas send out the specimen to acquire other people's technology. I need to bring back this technology home. Itulah betul. Saya switch that topic tu. Kebetulan masih setahun lagi. So sempat saya ubah dan saya pun tukar dan saya pun graduate dengan teknologi tersebut dan saya bawa balik di Malaysia lah. Dan sampai sekarang lah saya continue untuk develop that own technology, starting from the acquisition daripada sensor tu sehinggalah kepada the end of the system, which is prognostic. Dia bila masuk prognostic, maksudnya saya dapatkan data dan I give to inilah orang machine learning lah untuk AI untuk buat prognostic, tengok predict what happen. So all this knowledge sebenarnya Dr. Saiful kan, dia sebenarnya dia menjurus kepada bila kita academician go outside, bring back the knowledge, dan apa kita buat lepas tu. Itu yang kita datang ke universiti ni, kita develop lah kita own program lah. Program, kalau kita nak switching the conventional program yang undergraduate, kita ada banyak undergraduate. Kalau di UMPSA ni kita ada mechanical, chemical, civil, electrical and manufacturing. Dan ada lagi lah yang lain-lain. Jangan sedih saya tak sebut yang lain tu. Kan, jangan kecil hati kan, dan nanti dia boleh duduk seat ni kan? Nanti kita panggil. So program utama ni itulah conventional program yang mana kita nak latih human resource yang ada di Malaysia untuk belajar benda tu. Dan bila kita belajar advanced knowledge, kita buka satu lagi advanced program lah. Seperti sarjana, program sarjana. Itu yang kita sekarang ni mungkin satu kita ambil peluang lah untuk kita memperkenalkan program kita. Itu program sarjana kejuruteraan mechanical. Mechanical. Secara kerja khusus. Tapi kita tak tolak juga secara pendidikan kita masih ada, tapi kita spesifikkan kerja khusus ni sebab dia ada kelebihan-kelebihan tertentu yang mana kita akan kupas sikitlah nanti ya. So mungkin lah alang-alang kita sebut nak kupas kan. Saya mungkin boleh share kat kita lah. Kita punya visi dalam kita menyampaikan program sarjana kerja khusus ni. Terima kasih Dr. Hafizi bila you highlight benda tu, sebab yalah macam kita kata kita bawa balik ilmu, tapi macam mana avenue kita nak sampaikan ilmu tersebut kan. Dan avenue yang paling senang ialah dalam bilik kuliah lah. Dan bilik kuliah yang kalau kita sebut dalam pasca siswazah ni, yang lain dia banyak di lab lah kan. Tapi kita ada satu peluang lagi yang mana pelajar-pelajar dan bakal pelajar boleh menyambung pelajaran di peringkat pasca siswazah secara kerja khusus, maksudnya secara dalam bilik kuliah, tanpa perlu mengabaikan atau meninggalkan kerja hakiki pada hari ini. Dan itu yang kita tawarkan pada hari ini, sebab kita ada ramai kita panggil talent lah kan, sumber manusia yang berbakat tapi tidak mempunyai peluang. Jadi atas semangat itu, maka kita buat program sarjana kejuruteraan mechanical secara kerja khusus, yang mana saya dan Dr. Hafizi diberi tanggungjawab lah untuk mempromosikan program ini.
Promosi di sini maksudnya kita nak menarik seramai mungkin pelajar-pelajar bakat-bakat baru ni supaya mendalami lagi ilmu kejuruteraan lebih daripada apa yang telah mereka dapati pada tahap sarjana muda dulu, kan. Sebab dengan sarjana muda kejuruteraan ni pelajaran dia lebih santai, tapi dari sudut pemahaman dan taksonomi ilmu itu lebih mendalam. Jadi sebab ini bukan kita suka-suka buat. Benda ini kita diakreditasi oleh MQA lah, Malaysian Quality Assurance Agency, yang mana MQA melihat kita punya struktur kurikulum ni mencukupi untuk sampai level sarjana, tapi dalam masa yang sama kita punya domain kita iaitu di bawah kejuruteraan mekanikal, kan. Jadi kejuruteraan mekanikal ni basically kita boleh buat secara sepenuh masa dan buat separuh masa lah, kan. In fact yang sepenuh masa pun, kan, kita cuma bila sepenuh masa ni kita kena buat di tempat yang telah dikhususkan oleh MQA lah, yang mana perlu datang ke fakulti di Pekan, okey, Fakulti Kejuruteraan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Automotif di Pekan. Pelajar untuk mendapatkan master ni perlu menghabiskan 4 semester dengan 11 subjek. Okey. Daripada 11 subjek ni 2 memang kita khususkan untuk kerja khusus untuk disertasi. Okey. Dan kita tinggal 9 subjek saja yang perlu 9 subjek untuk disudahkan secara bilik kuliah. Daripada 9 subjek kita ada 3 semester. Okay, 3 semester tu boleh kata 3 subjek je lah satu semester. Dan kelebihan dia, daripada 3 subjek tadi, setiap subjek dia cuma perlu ada dia ada biasanya 4 modul. Setiap modul you cuma perlu ada 4 modul, dan setiap modul hanya 2 sahaja yang perlu you datang ke Pekan, 2 lagi boleh dijalankan secara online. Kan? Jadi dalam satu semester 2 kali je datang ke Pekan, tak susah lah untuk pelajar-pelajar tadi untuk menguruskan sendiri. Dan yang lebih utama, kita tidak meletakkan final exam sebagai syarat untuk melepasi untuk mendapat kredit kursus tersebut. Pelajar cuma perlu menduduki test dan assignment lah, menjalankan assignment dan submit assignment tersebut, maka insya-Allah akan dapat kredit untuk subjek tersebut. Dan ini saya rasa sangat membantulah kepada pelajar-pelajar profesional, sebab kalau perlu duduk di final exam, pelajar perlu mengambil cuti, kan, untuk datang ke exam, dan juga mungkin perlu ambil cuti untuk persediaan untuk final exam tersebut. Tapi kalau test dia berbeza. Bila saya sebut test dengan final exam ni, apa beza dia? Kan, final exam ni kalau ikut MQA dia sangat rigid lah. Dia kertas soalan tu perlu disediakan dan di-vet oleh beberapa orang. Kemudian apabila menjalankan peperiksaan perlu di dalam dewan, perlu ada invigilator dan sebagainya. Suasana dia sangat stres lah sebagai sebuah exam. Tapi test dia tak macam itulah. Test di antara pelajar dan juga dengan pensyarah sahaja. Dan itu sebenarnya membantu untuk pelajar-pelajar kita sebelum ni lah. Kalau saya boleh sampaikan, selain yang sepenuh masa di UMP ni, kita ada offshore jugalah di 2 tempat, iaitu di Sabah dan juga di Fahrenheit, Kuala Lumpur. Kan, the latest one di Fahrenheit. Jadi dua tempat ni kita ada pelajar-pelajar yang diverse lah. Kan, ada yang daripada luar negara, ada yang daripada suku di Sabah dan sebagainya. Jadi dengan pendekatan yang kita tunjulkan di dalam program sarjana kejuruteraan mekanikal ni, pelajar-pelajar ni dapat ikut, dan mereka sangat gembira, dan itu dapat diterjemahkan lah apabila mereka dapat mengeluarkan dissertasi yang berkualiti tinggi. Jadi itu yang saya rasa, yang kita rasa daripada kita belajar tadi di luar negara, macam mana kita nak bawa balik dan terjemahkan di dalam bentuk penyampaian ataupun transfer ilmu kepada bakat-bakat tempatan. Yang penting dia lah continuous, correct. Pasal dia starting from the day one you register tu, dan bila masuk semester baru tu, daripada awal sampailah kepada akhir minggu 14 pengajian tu, memang is a continuous
exploring, continuous delivering knowledge kepada pelajar. Pelajar akan bersama dengan pensyarah dia setiap masa. Dan dia akan macam rapat lah. Dia bukan I think it's not like one way communication. It's a two ways. Itu yang menyebabkan dia interaktif lah. Betul. Dia interaktif. Lecturer pun seronok. Ya, betul. Lecturer pun seronok. Kadang-kadang kita tak ada masa nak explore semua benda, tapi bila pelajar dia tunjukkan minat untuk dia explore lebih, kita encourage lebih lah, pasal kita ini benda yang kita tak sempat baca. Pelajar bawa kan. Kita tak boleh underestimate pelajar punya kemampuan, especially generasi baru ni, macam-macam tool dia ada. Boleh jari. Kalau dia dulu itu jadi toyol. Sekarang memang tool yang betul-betul lah. Dia toyol without Y lah. Betul. Tak ada lah toyol dalam poket, tak ada. Toyol dalam phone semua. Mungkin akan datang nanti toyol dalam phone, dalam watch betul. Dalam Google Oculus VR AR kan. Itu I think that's one dia akan, it's a future. Betul. Saya besok future ni, future is not the next 2-3 years, but future is now. Correct. I think to achieve future, now we have to move. Itulah. So yang kita buat program master ni sebenarnya satu daripada usaha kita untuk make sure that we foresee the future now lah. Betul. Bukan setakat kita sebagai academician je, kita nak pelajar kita pun melihat akan datang sekarang. Setuju. Satu lagi mungkin Dato' Saiful, dari sudut pelajar-pelajar ni bukan hanya yang graduate mechanical saja yang boleh. Orang daripada fakulti yang kejuruteraan lain pun boleh kita apply untuk mechanical. Betul. Dan juga orang yang diploma. Betul. Mungkin Doktor boleh kupas sikit pasal orang diploma ni. Okey. Satu dasar pembelajaran fleksibel ialah kita membenarkan pelajar-pelajar untuk menyambung pelajaran berasaskan pengalaman yang sedia ada. Jadi ada pelajar-pelajar kita mungkin mereka tidak bernasib baik untuk sambung pelajaran ke peringkat degree semasa muda, kan, atas tuntutan keluarga, kewangan ataupun sakit pada waktu tersebut. Jadi pelajar-pelajar ni terpaksa berhenti di peringkat diploma dan meneruskan dengan kerja-kerja teknikal yang ada lah. Contohnya timbalan jurutera, penolong jurutera kan, ataupun mungkin berada di TVET, institusi seperti IKBN, college community dan sebagainya kan. Jadi pelajar-pelajar macam ni ataupun bakat-bakat macam ni, mereka sebenarnya diberi peluang untuk terus menyambung ke peringkat sarjana dengan melalui apel A. Apel A ni syarat dia menggunakan pengalaman-pengalaman yang sedia ada dengan portfolio yang diperlukan, dan seterusnya dapat translate itu untuk memohon ke program sarjana yang kita tawarkan. Jadi benda ni akan diiktiraf oleh MQA. Dan apa dia punya catch, apa kelebihan dia? Kelebihan dia nanti dengan adanya MQA accredited program yang kita tawarkan, pelajar tadi boleh memohon dengan Board of Engineer Malaysia. Dr. Fizi IR, dia tahulah kan, Board of Engineer Malaysia ni dia agak strict kan. Ramai student-student even keluar daripada balik daripada luar negara pun tak boleh nak dapat register dengan BEM. Tapi dengan program kita ni dia layak untuk memohon menjadi graduate engineer dengan BEM, dan seterusnya ini merupakan laluan mereka lah untuk menjadi professional engineer menggunakan graduate engineer registration tadi. Dan kita di fakulti pun kita sebenarnya kita membantu. Kita akan bantu kalau ada pelajar yang status diploma dan ada pengalaman kerja nak masuk ke program master kita akan bantu untuk mereka dapatkan kelulusan lah. Untuk buat portfolio tadi. Kemudian kita boleh daftarkan ke pusat-pusat pentolehan apel tadi. Dan benda tu tak jauh, dan kita boleh bantulah kalau dapat hubungi kita. Betul. Kita kalau berminat kita terus hubung. Kita sebenarnya bukan setakat kita nak bantu supaya knowledge itu berkembang. Itu sebenarnya aim kita. Kita tak nak ilmu-ilmu yang kita ada ni
start kat situ. Betul. Saya bila saya sebut start itu, saya umpamakan kalau kita ada company besar kan. Kita tak salahkan mereka. Mereka ada R&D mereka sendiri. Dan mereka cuba protect dia punya knowledge dan cuba untuk secure di profit lah. Betul. Untuk dia orang. Tapi kita try to make sure that this kind of box things, knowledge ni, kita unbox kan. Betul. Kita reveal lah. Kita reveal dan make sure that kalau zaman kita disseminate lah. Disseminate lah. Kan. Supaya at least lah sekarang ni macam kereta elektrik kan. Kereta elektrik kita masih pakai orang punya. Tapi kalau kita boleh unboxing mereka dan kita boleh create our own. Simple tak apa, tapi in long term kita akan develop kita punya teknologi sendiri lah. Betul. Saya ingat kita di sini pun di mechanical memang kita ada program khas untuk electric car lah. Betul. So okay, saya pun mungkin kita dah sampai penghujung lah kita punya sesi kita ni. Sesi pertama. Mungkin lepas ni Dr. Saiful akan jadi akan bersama dengan saya sebagai moderator juga. Kita akan invite lagi lah ramai. Mungkin kita cuba panggil dekan kita sendiri kan, untuk kita berbual-bual. Sebab ramai talent di mechanical ni sebenarnya dia ada kelebihan mereka sendiri, kepakaran mereka sendiri yang mana kita tak tempat nak korek apa yang dia tahu. Tapi dengan kita menawarkan program-program macam ni, kita boleh paksa pula kan. Kita boleh make sure lah knowledge tu flow daripada kepala mereka kepada semua lah. So kalau kita mungkin tutup lah sikit mungkin kita kata apa keunikan kalau kita kata kita nak bandingkan program kita tak rendahkan program mechanical lain. Tapi mungkin kalau Dr. Boleh simpulkan apa kelebihan program mechanical yang ada kat kita ni. Betul. Okey, saya macam setuju dengan Dr. Hafizi tadi. Kita tak nak kata program lain tak bagus, program bagus. Siapa-siapa yang ada niat untuk mengembangkan ilmu itu sebenarnya sudah cukup bagus. Kan? Tapi kalau di Pantai Timur, satu benda yang semua kena maklum bahawa Universiti Kejuruteraan terakhir di Pantai Timur ni dia terhenti di Pekan ni je. Lepas ni Terengganu Kelantan dah tak ada dah Universiti Kejuruteraan. Payah dah nak ada. Itu yang pertama. Jadi bila kita kata ada satu universiti, maka ada fakulti. Fakulti ni ialah kelompok atau sekumpulan manusia yang kita kata scholar lah kan, di dalam bidang kejuruteraan. Jadi kalau kita berada di dalam environment ini, insya-Allah pelajar-pelajar kita dia bukan saja dapat ilmu, tapi dia dikelilingi oleh orang-orang yang memang pakar di dalam bidang tersebut. Itu yang pertama yang saya boleh kata yang kalau nak buat boleh buat ke sini. Yang kedua, kita tawarkan memang kejuruteraan mechanical yang mana benda ni dia bukan setakat di sarjana saja. Kejuruteraan mechanical boleh pergi sampai PhD. Dan benda ni macam Dr. Hafiz kata dia continuous. Continuity ni sebenarnya ialah balance of everything lah. Kalau you ekstrim dalam awal-awal tapi you tak ada, lepas tu pun tak guna. Tapi kita agak moderate dan kita boleh sampai ke peringkat PhD. Dan dengan PhD tersebut kita akan ada banyak peluang lagi lah untuk kita explore ilmu mechanical ni. Okay. Dari sudut program macam saya kata tadi, kejuruteraan mechanical sarjana ni dia boleh saya cakap tak ada final exam tu sebenarnya satu benda yang sangat membantu dalam kita mendalami ilmu. Sebab pelajar-pelajar dia akan lebih relax untuk explore lebih banyak. Dan inilah penting sebab macam kita nak guna teknologi baru. Contohnya AR, VR, immersive learning, AR, VR, AI, machine learning, deep learning. Kemudian kita nak pergi kepada EEV, energy efficient vehicle. Kalau pelajar-pelajar tu stres dengan subjek semasa membuat dissertation, maka mereka tak akan dapat sepenuhnya meneroka penyelidikan yang telah diberikan melalui tajuk-tajuk disertasi tadi. Tajuk-tajuk disertasi itu biasanya datang daripada pelbagai bidang.
kita ada berapa 7 focus group kan di mechanical ni. Jadi you datang contohnya daripada oil and gas, you boleh tengok adakah you nak pergi kepada fluid kan. Kita team fluid yang agak advanced fluid focus group. Kita boleh pergi dalam bentuk structural and vibration asif kan. Advanced structure integrity and vibration research lah kan. Kita boleh pergi kepada corrosion untuk material kan. Kita boleh pergi juga dalam bentuk otomotif itu sendiri dalam sistem yang telah integrated kan. Jadi peluang tu cerah, peluang tu besar dan peluang tu luas kan untuk pelajar-pelajar ini meneroka dan mendalami ilmu mechanical engineering di FTKMA MPSA. Itu yang saya nampak lah kelebihan yang saya terutamanya yang oil and gas lah kan. Sekeliling kita ni banyak oil and gas. Kita pekan is automotive hub kan. So semua ni insyaAllah boleh dapat manfaat dan relevan kepada kerja masing-masing lah. Tak perlu pergi jauh. Tak perlu. Kita ada di Pantai Timur. Betul. Kan. Okey. So itu mungkin itu segmen akhir lah kot hari ini. Betul. So saya mengucapkan terima kasih lah. Saya dalam close to tak sampai dalam 50 minit ni kita bersama dengan Dr. Saiful. Banyak yang Dr. Saiful dah luahkan. Mungkin akan datang kita boleh panggil lagi, kita akan bersama lagi. Macam sebut tadi dah, mungkin kita akan bersama-sama moderate this session. Podcast Tubik Semata ni, nama Tubik Semata tu sendiri ialah nama Pantai Timur. Bunyi Pantai Timur, memang kita fokuskan pada Timur. Betul. Engineering in East Coast. Betul. So that's why kita try to attract people during using this medium lah. So sekali lagi terima kasih Dr. Saiful dan terima kasih kepada penonton yang menonton kita punya full podcast untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang, sesi yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.